dalam bulan Sya'ban untuk peringatan saya dan kita semua. Yang ni kena bagi perhatian, iaitu diangkat amalan keseluruhannya ataupun secara umumnya, diangkat amalan secara umumnya dalam bulan Sya'ban. Ada amalan yang diangkat secara harian, ada amalan diangkat secara mingguan, ada amalan diangkat secara by amalan. Siap satu amalan diangkat, siap satu amalan diangkat. Bulan Sya'ban, kita tak tahu tarikh mana, kita tak tahu detik mana. Allah nak angkat amalan kita hak banyak tadi, hak setahun tadi ni. Amalan kita yang banyak tadi, Allah nak angkat. Maka Nabi membanyakkan puasa sunat dalam bulan Sya'ban sehingga sahabat perasan. Dan bila sahabat tanya, Nabi kata, aku suka waktu amalan aku diangkat tu, dalam buku tu ditulis ana saim, iaitu Rasulullah berpuasa. Saya umat dia, tuan-tuan umat dia, kita pun banyakkan berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau tuan-tuan tanya, adakah Nabi berpuasa lebih 10 hari dalam bulan Sya'ban, puasa sunat? Jawapannya, ya, lebih 10 hari Nabi berpuasa sunat dalam bulan Sya'ban sebab Nabi suka amalan tahunan Nabi diangkat dalam keadaan ditulis sedang berpuasa pula ketika amalan itu diangkat.